Okey, hari ni Khawla akan buat apa? Buat apa hari ni? Akan tukar air kura-kura. Nama apa kura-kura ni? Awal tak nama apa? Syafa? Okeylah, Syafa lah Syafa, hai. Hai Syafa. Okey, hari ni Syafa akan apa? Mandi. Okey, betul? Mandi dan tukar dia punya air. Okey, let's go. Berani tak pegang kura-kura Khawla? Okey, let's go. Awak pegang kura-kura. Okey, angkat. Syafa. Tengok Syafa. Sekejap. Cuma angkat lagi. Angkat lagi. Tunjuk kat kamera. Syafa and Khawla. Okey. Hai Syafa. Kita letak situ. Syafa baik kan? Jalan. Jalan. Samanya. Ui. Dia nak manjat. Oh. Cuba lepas kat atas santai tengok. Tengok kejar dia. Okey, cuba lepas. Biar tu. Oh. Tengok lajunya. Bebas lah tu. Ingat nak lari mana tu? Nak lari mana tu? Okey, awak tengok dia. Jangan bagi dia lari. Syafa. Panggil lah Syafa. Okey, sekarang Khawla akan buang air kotor dia. Okey, buang. Okey, buang slow. Okey. Dan cuci bekas tu. Ni. Cuci bekas tu. Cuci. Sapu-sapu sikit. Sebab ada kotor-kotor tadi kan. Okey, keluarkan balik. Bilas. Okey, masukkan air baru. Tak payah banyak-banyak pun tak apa. Okey, masukkan air. Okey, tak kat mana? Sikit je kan? Cukup. Awak masukkan anti klorin. Anti klorin ni supaya kura-kura dia tak mati lah. Kalau air biasa dia ada klorin. Okay, buka slow. Jangan bau. Okey. Dah buka belum? Dah buka isi dia. Okey, Khawla, isi dalam 5 titik Okey. Isi anti klorin. Kira 1. Oh, banyaklah. 2, 3. Ikut kan? Cukuplah. So kita harap kura-kura tak mati lah. Masukkan Syafa. Syafa dah mandi. Dapat air baru. Tak boleh keluar dah. Okey, sekarang Khawla akan bagi makanan dia, makanan kura-kura dekat Syafa. Okay, let's go. Bagi sikit je, dia sekali sehari je. Okay, ambil sikit. Jangan begitu, ambil dengan tangan. Isi macam tu. Mesti Syafa lapar tu. Bolehlah sikit-sikit. Makan Syafa. Ni tak sedar lagi tu. Makanan belakang dia je. Okay, isi lagi sikit. Takut dia lapar lagi. Syafa tak ada makan banyak-banyak. Okey. Kenapa dia macam nak larikan diri ya? Dia nak apa? Makan. Tu makan. Dia makan. Syafa masih makan lagi tak? Nak makan lagi ke? Lagi dia makan kot. Nanti awak tengok dalam air ni hilang dia punya makanan tu. Dia makan tu. Tu dia makan. Dia dengan kunyah-kunyah tu. Nampak? Tu. Dia makan. Dah boleh. Tu. Taknya. Lapar lah. Kan? Dia lapar kan? Malam. Kau tu. Tapi bagi makan sekali sehari je. Jangan bagi banyak-banyak, takut dia muntah nanti. Kenapa dia dah balik ni? Dah. Dia makan duduk ni. Tengok. Okey, dah. Tutup bekas dia. Tutup bekas dia. Okey, ikut bekas, ikut bentuk dia. Okey. Ni kalau nak bagi makan ni, Khawla.
Buka kat sini atas ni, buka. Cuba buka. Besar. Buka. Boleh. Boleh. Ni, tekan sikit. Gitu. Nanti bagi makan kat sini je. Tak payah. Okay, bye. Saja untuk hari ni. Haula bagi makan dekat siapa nama? Siapa? Yeah.